Ibn Rajab kata, pertama, sedekah ni bukan semesti dengan harta. Sedekah ini apa yang kita buat? Kita membenarkan janji Tuhan yang kita akan dapat habuannya di akhirat. Sebab itu dipanggil sadaqah, daripada perkataan sadaqah, membenarkan. Bila kita buat benda dan kita percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla walaupun kita tak nampak. Kita buat kebaikan bukan kita nampak balasan dia lagi. Kita tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka. Cuma hanya percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Siapa buat baik, ni balasan dia syurga, ni nikmat dia. Dengar, belum pernah tengok. Telinga pun hanya sekadar dengar, yang betul-betul belum tahu. Wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat tu tak pernah terlintah pun dalam jiwa manusia. Hari ni kalau kita pergi hotel 5 bintang, orang bagi makanan kat kita, kita suap dalam mulut. Masya Allah, sedapnya. Berapa ni? RM300 sepinggan. Sedap. Belum syurga lagi. Syurga lebih hebat daripada tu. Apa saja nikmat yang kita rasa dalam dunia ni hebat, syurga lebih dahsyat daripada tu. Nampak? Ajak orang buat baik, cegah orang buat benda mungkar, juga sedekah. Kata Ibn Rajab, sedekah bukan hanya harta saja. Dan sedekah daripada hadis yang kita baca tadi, kata Ibn Rajab, ada 2 kategori. Satu, perbuatan baik yang melampaui kebaikannya pada manusia. Ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar, berikan orang harta pemberian bagi yang memerlukan. Manfaatnya bukan hanya pada kita, kena pada orang lain. Itu sedekah. Tapi ada sedekah yang hanya manfaatnya kembali pada diri kita saja. Itu juga dianggap sedekah. Macam zikir tadi. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Jadi kalau tak mampu sedekah harta, boleh sedekah dengan cara berzikir. Dan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata, pada kemaluan salah seorang pada kamu juga ada sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar? Takkanlah satu orang dia datang syahwat, dia tiba-tiba dapat pahala. Macam tak berapa nak logik. Sebab dia duk fikir, pahala ni nak dapat kena struggle. Yang ni bukan struggle, yang ni seronok-seronok. Dapat pahala ke? Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fi haram hal alaihi wizir. Kalau dia letakkan syahwat dia pada tempat haram, dia dapat dosa tak? Wa kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr. Begitulah apabila dia letakkan syahwatnya pada perkara yang halal, dia akan dapat pahala. Cuma perlu niat tak? Niat untuk dapat pahala. Yang ni ada perbahasan. Ada yang kata perlu, ada yang kata tak perlu. Ibn Rajab mengatakan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW meletakkan syarat. Nak dapat pahala, kena harap pahala daripada Allah. Buat sesuatu kewajipan, buat sesuatu tanggungjawab, harap pahala daripada Allah. Kerana Nabi SAW sebut, innaka la tunfiqa, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Innaka lan tunfiqa, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan infak satu nafkah di jalan Allah, tabtaghi biha wajh Allah, pada waktu kamu mengharapkan pahala daripada Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga apa yang kau suapkan dalam mulut isteri kau. Masa memberi nafkah tu, waktu beri nafkah, harap pahala daripada Allah, dapat pahala. Ini dirangkumkan dalam satu perkataan Nabi SAW yang ringkas, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara baik dalam agama itu dianggap sebagai sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan hadis ini memberikan kita semangat, terutamanya bagi orang yang Allah Ta'ala tak berikan rezeki yang lebih. Pintu kebaikan itu dibuka dengan begitu luas. Ada orang masuk syurga dengan jalan salat, ada orang masuk syurga dengan jalan puasa, ada orang masuk syurga dengan jalan sedekah, ada orang masuk syurga dengan jalan ilmu, ada orang masuk syurga dengan jalan dakwah. Jadi kita tengok kekuatan kita. Cuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tak silap saya, daripada Abu Hurairah, sanad yang sahih. Ibn Rajab membawakan kisah ini dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana ada di kalangan sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kalau orang kaya dengar hadis ni, dia buat macam mana, kami buat macam mana pula? Sekarang kita bagi tahu, sedekah ni bukan semesti dengan harta.
Depa dah lah boleh sedekah, kita tak boleh. Jadi kita buat zikir ni. Dia orang dengar pula hadis ni. Dia orang pun buat macam mana yang kami buat. Dia orang tetap boleh sedekah juga. Tak puas hati lagi sahabat tu. Lalu Nabi SAW memberikan jawapan yang memuaskan hati sahabat. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia yang tak sama dengan kehendaknya. Kita kena percaya rezeki yang Allah Ta'ala beri ni tak sama. Tapi orang yang kaya ni, dia struggle tang lain pula. Kita yang tak berapa nak kaya ni, kan? Yang duit tak berapa nak ada ni, kalau buka dalam beg duit, nak sedekah kat masjid antara hijau dengan merah, kita bagi yang mana? Kita bagi yang biru. Kan? Kita bagi yang biru. Orang yang kaya, dia struggle juga. Dia struggle dengan kesombongan yang mudah muncul dalam jiwa dia. Dia struggle dengan sifat kedekut yang ada dalam jiwa dia. Orang kaya lebih mudah untuk sombong. Orang kaya lebih mudah untuk takabur. Orang kaya lebih mudah untuk kedekut. Sebab dia akan fikir, orang miskin ni minta-minta, pergilah kerja, aku kerja boleh kaya. Dia rasa semua orang macam dia. Dia struggle juga. Dia nak bagi sedekah tu dia struggle. Kan? Sebab itu kita doalah moga-moga Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melapangkan jiwa kita untuk melakukan ibadah dan melakukan sedekah insya-Allah.